Jadi hari ini kita cerita tentang kelas mohon bebas bankrupt untuk mengajar rakyat Malaysia yang nak mohon bebas bankrupt pada hari Ahad 7 September 2025. Dia alu-alukan penyertaan siapa yang berminat. Yuran penyertaan RM200 setiap seorang. So dalam itu kita akan ajar tips-tips prosedur untuk mohon bebas. Seperti yang tuan-tuan tengok apa yang saya dah buat. Ini adalah satu contoh dokumen pentadbiran fail bankrupt dan seterusnya untuk mohon bebas bankrupt. Ni ketebalan dokumennya. Jadi benda macam ni kita akan ajar tuan-tuan untuk buat sendiri sekiranya rajin nak belajar ilmu bankrupt dan nak buat sendiri. Boleh hadir kelas kita pada hari Ahad 7 September 2025. Cara dia kena berdaftar lah, maknanya kena buat bayaran booking 100. Slot per had 15 ke 20 orang saja. Saya tak ambil ramai pasal kita nak ajar tu senang kalau kelas kecil. Baik, siapa yang sesuai hadir kepada kelas ini? Mereka yang dalam dunia bankrupt dan nak mohon bebas. Jadi kalau nak belajar cara buat permohonan bebas sendiri, hadir kelas ini. Kita akan ajar teorinya dan tuan-tuan boleh buat sendiri. Sebab ada yang mengisi borang sekeping di pejabat insolvensi, kemudian mohon bebas dan kemudian tidak bebas, dia tanya kat saya. Saya memang tak tahulah, sebab kalau tuan-tuan buat sendiri memang saya tak tahu apa-apa. Teknik tuan-tuan buat, apa borang tuan isi, apa supporting dokumen tuan-tuan hantar, yang itu memang saya tak tahu kalau saya tak urus. Kalau tuan-tuan buat sini kena uruskan sampai habis. Kalau nak saya buat, boleh hubungi kami. Kami akan buat permohonan bebas bankrupt dengan servis bayaran RM3,000. Sekarang ada promo Hari Merdeka, diskaun 318 sempena 31 Ogos. So ada diskaun sedikit lah. Jadi kelas yang kita buat pada 7 September 2025 adalah berkenaan prosedur untuk mohon bebas bankrupt dan apa perbezaan antara bebas bankrupt pelepasan berbanding dengan pembatalan kes Seksyen 105. Okey, itu kita akan ajar. Dan macam saya cakap lah, kita akan ajar apa dia kesalahan